Assalamualaikum. Kami dari kumpulan 7 akan menunjukkan hasil penghasilan produk kami yang bertemakan kepada ejen Ali. Produk kami merangkumi 5 jenis permainan yang menarik dan sesuai dimainkan oleh kanak-kanak. Ini merupakan salah satu permainan yang kami hasilkan. Bahan utama daripada permainan ini ialah kotak. Jom kami tunjukkan cara untuk bermain permainan ini. Bahagian pertama adalah misi rahsia bunyi. Arahan, murid dikehendaki mendengar video ini dengan teliti dan baca semula ayat di bawah dengan betul. Yang pertama, apabila kod QR telah diimbas, maka akan keluar sebuah video di mana murid perlu mendengarnya dengan teliti. Kemudian, murid perlu membaca semula ayat di bawah. Bahagian aktiviti berikutnya ialah bertajuk Misi Sambung Suku Kata. BBM ini direka berasaskan tema Ejen Ali bagi menarik minat dan perhatian kanak-kanak semasa pembelajaran. Aktiviti ini memberi tumpuan kepada kemahiran membaca dan bertutur, di mana murid perlu memilih serta menyambung suku kata yang betul untuk membina satu perkataan yang lengkap. Arahan aktiviti berbunyi, murid dikehendaki memilih dan menyambung suku kata yang betul untuk membina perkataan. Cara bermain adalah seperti yang berikut. Yang pertama, murid memilih satu gambar secara rawak dan melekatkan gambar tersebut di tempat yang telah disediakan. Yang kedua, murid mengenal pasti suku kata awal yang digunakan untuk gambar tersebut, sama ada suku kata ba ataupun ke. Yang ketiga, murid kemudian memilih suku kata yang betul daripada kad yang digantung dan mencantumkannya dengan suku kata awal tadi bagi membentuk satu perkataan yang lengkap. Akhir sekali, murid akan mengeja dan menyebut perkataan yang telah dibina dengan sebutan yang betul. Dalam aktiviti ini, perkataan yang digunakan terdiri daripada pola suku kata KV, iaitu batu dan bola, serta pola KV, iaitu kereta dan kerusi. Gabungan dua pola ini membantu murid mengenal struktur suku kata, melatih kemahiran fonetik serta mengukuhkan penguasaan membaca perkataan mudah dan sederhana panjang. Bahagian ketiga, misi pratulis, jejak ejen pintar. Arahan, murid dikehendaki membuat garisan mengikut laluan batan aiskrim. Jadi, secara ringkasnya, murid perlu membuat garisan mengikut laluan aiskrim yang telah disediakan. Bagi bahagian keempat iaitu kod huruf mata. Arahan, murid dikehendaki menyambung huruf dengan kaedah yang betul. Okey, yang pertama, murid perlu menarik huruf vokal yang telah disediakan di kedua-dua belah bahagian tayar kereta. Okey, apabila sudah menarik dan memilih huruf yang diinginkan, murid perlu mengambil marker dan menyambung huruf dengan kaedah yang betul di atas plastik tayar tersebut. Okey, apabila sudah siap, murid boleh menulis semula di bahagian garisan yang telah disediakan. Bagi permainan terakhir, murid perlu membantu ahli dari sekolah ke pejabat mata. Okey, yang pertama, bagaimana permainan ini dimainkan? Okey, murid perlu mengawal kedua-dua belah tali untuk menggerakkan bola dalam kereta. Apabila bola telah dimasukkan ke dalam lubang yang terakhir, itu menandakan murid telah berjaya membantu ahli untuk sampai ke pejabat mata. Nama saya Ejen Alisha. Okey, sekejap. Kalau dia pergi sana, bola pergi sana. Ya. Weh! Ai, pergi sana.